manusia. Dah tolong, kadang-kadang macam anjing tersepit, kita digonggongnya balik. Faham niat kau baik, niat kau nak menolong. Yang jadi masalah dia sekarang, orang yang kau tolong tu, dia faham ke tak faham? Yang kau ni sehabis baik, bila dia mengadu, tak ada kerja, tak ada peluang lagi, cari sana cari sini, tak dapat juga pekerjaan. Niat kau baik nak menolong. Sebab tu kau kena faham, tak semua pertolongan kita tu akan berkesudahan dengan penghargaan, ucapan terima kasih. Kadang-kadang kan kita tolong, akhirnya kan kita ni yang jadi musuh yang sangat dibenci, hanya kerana dia terlepas daripada kesepitan dalam kehidupan dia. Sebab tu penting, sebelum kita menolong ni kan, satu perkara kita kena jelaskan pada orang yang kita nak tolong. Work is work, friend is friend. Kerja-kerja, kawan-kawan. Walaupun kau seorang bos, tapi kau kena ingat, pertolongan kau mestilah ada batas. Waktu bekerja, kau tetap bos, kau tetap harus dihormati. Dan bila waktu dekat luar, kau sebagai seorang kawan. Yang ini, kau kena clear cut. Kau kena bagi dia faham betul-betul. Kalau tak, dia overshadow kau. Bila dia overshadow kau, kau rasakan terkhianati. Sakit. Sebab tu, setiap pertolongan kita tu jarang berkesudahan dengan perkara yang baik. One thing kau kena tahu, engkau dapat dua manfaat daripada kisah apa yang kau tengah hadap. Yang pertama, kau dapat manfaat daripada kau menolong ketika orang dalam kesusahan. Kau menggantikan tangan-tangan Allah, memberi pertolongan pada orang yang sedang memerlukan. Yang kedua, kau dapat manfaat daripada kisah kehidupan kau dikhianati. So, jangan bersedih hati dalam hidup ni. Apa yang kau dah buat, niat kau kerana menolong, just move on, teruskan kehidupan. Alright, manusia dah tolong, kadang-kadang macam anjing tersepit, kita digonggongnya balik.